Biasalah rumah tangga kadang-kadang tu ada gaduh, ada tak. Lepas tu orang ambil statement tu pula macam oh kami memang tengah bergaduh ni sebab Wisha apa kalau statement dia sama juga macam oh betul lah dua-dua ni kita pun cakap kepala tak payah cakap apa-apa lah senang kan. Sebab alhamdulillah kita orang sofa kita orang okey, tak ada masalah. Memang untuk saya sendiri sebagai suami sekarang ni time untuk saya cover balik lah apa yang saya tinggal lah. Usha yang 6 bulan saya shoot tu. Tapi terganggu tak bila keluar gosip-gosip yang seperti tu? Dia ganggu lah sebab ramai orang tanya. Ramai macam semua sampai mak saya tanya, family ni tanya ada apa ke, ada masalah ke? Saya kata tak ada, okey je, cuma memang kita tengah busy sangat and memang tu lah. So memang sekarang ni memang ramai kena bagi banyak tumpuan dekat Aura kan sebab anak Agang dia tak kenal berapa ada pula kan. Itulah masalah kita. Saya pun cakap dah kat sini saya settle memang tak ada apa-apa. Alhamdulillah kita orang okey. Walaupun ada dakwaan kata awak dan Ukasha senyap-senyap pergi mahkamah syariah. Oh, tak benar lagi. Saya mahkamah syariah pun saya tak tahu kat mana. Kan? Tak adalah lah. Doa baik-baik je. Saya pun mustahil untuk saya nak ada sampai ke level tu. Kalau apa-apa jadi pun sebelum nak jadi saya akan ni dulu untuk jadi lelaki saya akan ke depan dulu. Saya takkan biarkan perempuan yang buat benda ni semua and tak insya-Allah tak. Saya sayang anak saya, sayang isteri saya, keluarga saya. Macam kamu cakap benda-benda ni kiranya benda yang tak bagus, tak best lah kan kiranya. So mungkin ada apa pun cakap usaha yang untuk menjernihkan keadaan. Contohnya macam kerap media sosial. Okey, cerita dia macam ni. Saya bukan tak nak kerap upload. Okey. Saya tiba-tiba dia tak sengaja tau. Ni orang mungkin tak faham. Orang akan ingat saya macam tak nak. Saya lepas kes saya kena ketuk kepala tu. Saya jadi auto hilang kepercayaan dekat media sosial dah tau. Saya tak post apa isu tu sebab tu saya hanya post benda-benda sikit-sikit je. Saya macam trauma untuk 3 bulan tu saya jadi macam orang bodoh tau. Saya nak keluar mana saya takut, saya rasa macam ada orang ikut saya ada banyak benda yang sangat tak bagus lah. Jadi benda tu efek untuk diri saya dengan social media saya. Saya nak start balik pelakon pun after 3 months. Itu pun badan saya dah naik kan. Dia kata gambar sudah lah. Dan saya tengok Usha je yang keluar kerja kan. Macam tak logik ni kan. Oh suami kan. So that's why saya ni balik. So saya nak ada mood untuk ada posting kat social media tu. Saya dah post tau. Lepas saya delete balik. Dia jadi macam tu tau. Saya tak tahu dia jadi macam dia sendiri. Bukan sengaja. Sebab saya tak kacau orang. Tiba-tiba jadi benda tu. Benda tu sangat besar. And impact tu terlalu besar untuk hidup saya.